Assalamualaikum dan selamat petang. Berjumpa lagi kita. Hari ini saya berada di Pokok Senang untuk cari barang untuk kita buat servis kita punya traktor, iaitu servis yang kali pertama selepas kita beli hari tu, hujung bulan 12 hari tu. Jadi kita nak mula kerja sikit, jadi kita nak buat servis kita punya traktor. Jadi servis yang dibuat ni kita buat sendiri, iaitu kita panggil kawan kita untuk datang buat servis. Jadi hari ni saya keluar untuk mencari barang-barang yang diperlukan untuk kita buat servis kita punya traktor, iaitu seperti minyak enjin, spanner 19 yang dan juga pembuka dia punya oil filter. Jadi saya keluar cari barang-barang ni di Pokok Senang, iaitu kedai LS Sena Machinery Senayan Berhad. Servis yang akan dibuat ni iaitu pada hari Sabtu, dalam 2-3 hari lagi waktu cuti. Jadi kawan kita pun free pada hari Sabtu akan datang ni. Jadi sebelum tu kita buat ataupun beli barang siap-siap lah untuk preparation kita buat servis pada hari Sabtu ni. Jom. Kita dah beli dah barang-barang kita di LS Senang, iaitu kita beli minyak enjin Pennzoil 5 liter dengan spanner 19, pembuka oil filter dan juga penapis minyak tu. Jadi total cost yang kena hari ni untuk pembelian barang servis adalah RM137. Jadi kita beli minyak enjin yang 5 liter dulu sebab kita tukar sekali ni dulu. Jadi untuk jangka masa panjang ke hadapan ni kita boleh belilah yang Pennzoil 18 liter tu, yang tong kuning besar tu. Mungkin kita boleh pakai dalam 3-4 kali servis. Jadi untuk yang permulaan ni saya beli yang tong kecil 5 liter dulu. Jadi yang ke hadapan ni boleh consider untuk ambil yang